Tengok semula muka surat 205. Bab kedua, seseorang mandi bersama isterinya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, aku sendiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan menggunakan air daripada bekas yang sama, iaitu satu bekas yang dipanggil al-faraq. Bab mandi dengan menggunakan air kira-kira satu gantang. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Hafs, katanya, saya mendengar Abbas Salamah menceritakan, saya dan saudara Aisyah masuk menemui Aisyah. Maka saudara Aisyah bertanya beliau tentang mandi, yakni mandi janabah Nabi SAW. Aisyah pun meminta air lebih kurang satu gantang. Lalu beliau mandi dengan melimpahkan air di atas kepalanya. Di antara kami dengan beliau ada hijab. Abu Abdullah berkata, Yazid bin Harun, Bahzun dan Al-Juddi meriwayatkan daripada Syu'bah, yakni dengan lafaz kira-kira satu sa'. Kira-kira satu sa'. Tadi lebih kurang satu gantang, ni kira-kira satu sa', yakni satu gantang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Ja'far, katanya, pernah dia bersama ayahnya berada di sisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Pada ketika itu ada sekumpulan orang bersamanya. Mereka bertanya beliau tentang mandi. Beliau menjelaskan dengan katanya, memadai kepadamu satu sa', yakni satu gantang air. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata, itu tidak cukup untuk saya. Maka Jabir berkata, satu gantang itu sudah mencukupi untuk orang yang lebih lebat rambut dan bulunya daripada kamu, dan dia juga lebih baik daripada kamu. Kemudian beliau mengimami kami dengan memakai sehelai kain sahaja. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibni Abbas bahawa Nabi SAW dan Maimunah mandi dengan menggunakan air dari bekas yang sama. Abu Abdullah berkata, Ibnu Uyainah berkata di akhir hayatnya daripada Ibni Abbas daripada Maimunah. Yang sahihnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Bab keempat, orang yang melimpahkan air di atas kepalanya 3 kali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im, katanya, Rasulullah SAW bersabda, adapun aku, maka aku melimpahkan air di atas kepalaku 3 kali, sambil baginda mengisyaratkan dengan kedua-dua belah tangannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad bin Ali daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah SAW mencurahkan air di atas kepalanya 3 kali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Ja'far, katanya, Jabir bin Abdullah menceritakan kepadaku anak pakcikmu kamu. Maksud beliau ialah Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Datang kepadaku. Dia bertanya, bagaimanakah cara mandi junub? Aku menjelaskan. Nabi SAW mengambil 3 cedokan air dengan kedua tapak tangannya dan melimpahkannya di atas kepalanya, yakni terlebih dahulu. Kemudian barulah beliau melimpahkan air, yakni meratakannya ke seluruh tubuhnya. Al-Hasan berkata kepadaku, aku berbulu lebat. Maka aku berkata, Nabi SAW lebih lebat lagi bulunya daripadamu. Itulah beberapa hadis. Tengoklah sejauh mana kita boleh pergi. Ini bab yang pertama hari ini ialah bab seseorang mandi bersama isterinya. Yang kita tulis
Dua dulu, lepas tu baru bab tu dulu sudah cerita dah, takut mana tak ada tu kan. Dia tidak jelas sebab dalam Bukhari asalnya tak ada nombor-nombor tu. Dibuat kemudian. Yang adanya bab seseorang mandi bersama isterinya, gitu saja. Tapi untuk memudahkan orang kemudian buatlah tajuk nombor-nombor begitu kan, untuk memudahkan. Terlebih dahulu apabila kita mengaji Bukhari ni, kena faham maksud tajuk dia. Sebab di situ terletak fiqh dia, di situ terletak kebijaksanaan dia. Sebab itulah ulama-ulama kata fiqhul Bukhari fi tarajimihi. Fiqh ataupun ijtihad Bukhari itu berada pada tajuk-tajuk yang dibuatnya. Sebab itu penting kena perhati hal tu. Itulah yang berbeza daripada kitab-kitab lain. Kalau nak kira hadis ni, ada belaka dalam mana-mana pun ada hadis ni. Tajuk tu yang Imam Bukhari buat, dan ada maksud dia tersendiri. Cuba kita tengok maksud tajuk dia tu dulu, dalam nota di bawah tu, nota 158 tu. Imam Bukhari mengadakan bab ini untuk menolak pendapat sesetengah ulama yang mengatakan tidak harus seseorang mandi bersama isterinya. Ada hak kata tak boleh mandi bersama isteri. Demikianlah pendapat Syah Waliullah. Syah Waliullah kata tujuan Imam Bukhari buat bab ni, dia nak tolak pendapat orang hak kata lagu tu. Sebab Syah Waliullah ni dia ada tulis hurai tentang tajuk bab Bukhari ni. Tajuk-tajuk Bukhari ni dia ada tulis risalah suku, risalah yang berasingan, yang tersendiri, iaitu Al-Abwab wat Tarajim li Sahihil Bukhari. Tapi ringkas pun memang macam saat ni lah poin dia. Itu bagi dia. Ad-Dawudi berpendapat, ini juga salah seorang perawi dalam sanad kita sampai kepada Nabi SAW. Ini Ad-Dawudi ni orang alim besar. Berpendapat dengan bab ini, Imam Bukhari bermaksud menyatakan keharusan masing-masing daripada suami isteri melihat aurat satu sama lain. Itu tujuan Bukhari buat tajuk ni, nak cerita boleh tengok aurat satu sama lain pada ketika mandi itu kah, ataupun pada ketika lain. Hak tak bolehnya orang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban daripada Sulaiman bin Musa, bahawa beliau ditanya tentang hukum seseorang melihat aurat atau kemaluan isterinya. Maka beliau menjawab, aku pernah bertanya Atha tentang perkara ini. Beliau menjawab, aku telah bertanya Aisyah tentangnya. Beliau menjawab dengan mengemukakan maksud hadis ini, yang mana mafhumnya adalah harus. Dia ambil sini. Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria berpendapat, sebelum ini Imam Bukhari telah membuktikan keharusan berwudu menggunakan air lebihan wudu orang perempuan. Melalui bab ini pula Imam Bukhari mahu menyatakan keharusan seseorang menggunakan air lebihan mandi janabah oleh seseorang perempuan, di samping menyanggah pendapat orang-orang yang tidak mengharuskannya. Itu pendapat dia. Mungkin juga di sini Imam Bukhari bermaksud mengutarakan salah satu dalil mazhabnya dan mazhab orang-orang lain yang sependapat dengannya tentang bersentuhan kulit di antara lelaki dan perempuan, terutamanya suami isteri, tidak membatalkan wudu. Ini pendapat kita. Itu maksud tajuk dia. Itu maksud tajuk dia. Besar artinya tajuk dia. Besar artinya. Beberapa pendapat tadi, hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak ni kata itu maksud Bukhari. Imam Bukhari sendiri tak ayat. Dia tak ada buat syarah huraian kepada Sahih Bukhari ni, tak ada. Ulama-ulama tu faham. Orang-orang yang cerdik, hebat-hebat tu, dia tahu ni berbeza daripada yang lain, yang ada maksud dia sendiri. Pendapat yang pertama tadi, untuk menyanggah orang yang kata tak boleh mandi bersama dengan isteri.
Mandi junub ke, mandi lain ke, tak boleh. Sebab dengan mandi begitu akan nampak aurat dia, mungkin nampak aurat dia. Dia kata tak boleh. Imam Bukhari nak tolak tu, nak tolak mengikut pendapat Syah Waliullah. Boleh jadi belakang, boleh jadi dia nak semua sekali yang kita sebut tadi. Orang dia kata gini, dia nak belakang. Dengan tajuk dia ni, dia nak belakang. Bolehlah mandi. Lepas kita kata apa yang mandi sekali tu? Banyak maksud lah mandi sekali. Nabi SAW tidak mandi dengan Aisyah saja, dengan isteri-isterinya yang lain pun dia mandi sekali. Antara maksudnya seperti disebut tadi, Imam Ahmad, mengikut Imam Ahmad, tok guru dia, tok guru Imam Bukhari, dia kata tak boleh seseorang lelaki tu nak bersuci dengan menggunakan air lebihan orang perempuan yang telah digunakan oleh orang perempuan untuk mengangkat hadas. Tak boleh. Hadas kecil ke, hadas besar ke, tak boleh. Imam Bukhari nak tolak pendapat tu guru dia sendiri, tapi dengan cara yang halus. Dia tidak ayat Imam Ahmad, tu guru saya kata gini, saya tak setuju dengan dia. Tak betul tu pendapat dia. Dia tak kata gitu. Lagu ni cara. Dan kalau Nabi SAW sendiri mandi dengan isteri dia, mestilah air lebihan isteri dia. Sebab ni akan datang, kita akan tengok, kita sudah terjebak dah saat ni. Dia ambil air, cedok air. Lepas tu bini dia cedok air pula. Dia cedok pula, gitulah duk gila-gila. Setelah bini dia cedok tu kan, artinya lepas bini dia gunalah air tu. Lepas bini dia gunalah. Bini dia tu belum sempurna lagi mengangkat hadas. Kira-kiranya masih dalam kotor lagi lah, masih dalam berjunub lagi, tidak mengotorkan air itu. Kalau Nabi itu sendiri buat gitu, orang lain tak ada lebih, tak sudut ayat lah secara mana pun. Itu dia nak cerita. Kamu kena pakai hadis. Kalau Nabi sudah ada buat lagu tu, boleh. Tidak jadi kotor air itu dengan sebab digunakan oleh seseorang perempuan. Ada juga ulama yang mengatakan bukan lebihan perempuan saja, lebihan lelaki pun tak boleh juga. Seorang perempuan dia nak guna air yang telah diguna oleh lelaki. Mana lelaki tu cebok air tu, dia cedok air tu dengan tangan dia. Kalau dia cedok dengan gayung ke, dengan cetong ke, tak apa tu. Kalau cedok dengan tangan ni kan, sebab pada ketika tu belum sempurna lagi. Kalau ambil air semaya pun belum sempurna lagi air semaya. Kira dalam kotor lagi lah. Kalau mandi pun lagu tu juga. Ni tak selesai lagi mandi, dia celup dah. Orang perempuan tak boleh guna selepas lelaki, lelaki tak boleh guna selepas perempuan. Ada juga yang kata lagu tu. Imam Bukhari nak tolak belakang. Tidak lagu tu. Sebab apa? Sekali-sekali kalau kita perhati benda lagu ni kan, kita tengok gini, kepada orang-orang yang tak timbul masalah tak apa, tapi kepada hak timbul jadi masalah macam ni, dia duduk sebut Islam ni memandang perempuan ni rendah, perempuan ni jenis tidak jenis utama lah, tidak seperti lelaki. Perempuan ni nombor 2 lah, jatuh nombor 2 kita kata. Benda-benda gini boleh dia jadikan hujah, alasan untuk mengatakan, tengok betul. Tengok contoh, banyak benar contoh dia boleh hak marinya. Kalau nak bila benda-benda lagu ni, kita lagu mana, itu masalah khilaf. Dan benda ni kalau ada seorang Imam Ahmad kata lagu tu, kita tidak mesti terikat dengan dia. Itu pendapat dia. Pendapat orang lain seramai mana lagi ada. Kita tak boleh kata itu pendapat Islam keseluruhannya, itulah ajaran Islam keseluruhannya. Itu pendapat Imam Ahmad ataupun orang-orang lain. Kita kata begitu. Sebab Islam hak lain tak Islam kok, hak lain pun Islam juga kan. Jadi kita jangan tengok dari satu sudut. Itu pendapat dia, ijtihad dia, dia ada hadis cara dia. Dan kita tak boleh buat kesimpulan bahawa dengan begitu maknanya perempuan ni rendah, perempuan ni kurang, perempuan ni nombor 2, lelaki itu nombor 1. Tak boleh buat kesimpulan gitu. Boleh jadi Nabi SAW nak lebih bersih, lebih bersih. Itu pendapat dia. Pendapat dia boleh tersalah walaupun seorang yang besar mana sekalipun. Inilah sebab itu Imam Bukhari bantah.
Imam Bukhari dia banyak bela perempuan. Kalau kita perhati pendapat-pendapat dia, kita perhati nampak sesuai untuk orang zaman ni. Sesuai. Kalau kita terbaik ikut hak lain, banyak tidak sesuai kepada hak bermasalah lagu tu. Kalau kita tak tahu aliran-aliran ni, cara pendapat-pendapat ulama ni, susah juga nak jawab. Misalnya dulu kan kita sudah sebut dah, jumpa dah perempuan boleh ngaji Quran walaupun mari kota, walaupun dalam keadaan berhadas. Itu pendapat Imam Bukhari. Kalau pendapat Syafi'i sendiri, Ahmad ke, siapa ke, tak boleh. Tak, orang boleh kata lelaki sedap boleh baca semua Quran, boleh ibadat semua, boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT semua. Orang perempuan tak boleh. Mana dalil? Tu banyak boleh tahan nak bila. Apa jadi lagu mana? Kau ragu demo tu. Islam dia hanya, tapi dia ragu. Hak nak Islam pun Islam cara dia sendiri, dengan cara bebas pula. Tak saya juga lagu tu. Biar faham molek ini Islam keseluruhannya ke atau pendapat seseorang. Walaupun pendapat mujtahid sekalipun, pendapat seseorang, dia kena faham hak tu. Sebab kalau kita tengok Bukhari ke apa, tak, dia kata boleh ngaji. Kalau kita bawa ni kan, habislah, tak ada alasan dah. Nampaklah ini pendapat saja. Pendapat saja. Kalau kita tak sepakat hak ni pun tak apa, tak tahu lagi siapa dia hak betul. Sebab itu ijtihad. Dulu kita sudah bincang banyak dah ni. Mungkin kepada hak tak biasa dengar lagi dia, bahasa pelik lah, boleh rujuk semula lah kepada hak lepas. Tetapi kalau kita bawa cara Bukhari ni, tak ada timbul kemuskilan. Serupa je. Hak semaya tak boleh. Hak tu jelas. Ada hak sepakat tak boleh pergi. Tak ada ulama mana pun kata orang perempuan ketika pergi kota boleh semaya. Tak ada tu. Tapi tidak pula kata dengan sebab dia tak boleh semaya tu dia kurang. Sekiranya Allah SWT membenarkan orang perempuan ketika mari kota tu semaya juga, perempuan ni patuh juga ni. Tapi dah Allah SWT tak boleh semaya, kerana patuh kepada Allah SWT jugalah dia tidak semaya tu. Patuh kepada Allah tu tak boleh pahala ke? Boleh sepatutnya juga. Tidak kata orang lelaki saja boleh pahala dengan sebab dia semaya. Orang perempuan tak semaya boleh pahala juga dengan sebab dia ikut perintah Tuhan, perintah Nabi. Selesai masalah. Tak ada kata nampak kurang kau ni, tak ada. Tak timbul masalah tu. Dengan Nabi SAW mandi gini sekali menunjukkan boleh. Dan Aisyah adalah di antara sahabat Nabi SAW yang paling banyak jaga perempuan. Sebab apa? Dia perempuan. Banyak benar dia tidak setuju dengan pendapat tok guru dia, Imam Ahmad. Imam Ahmad kata 3 perkara yang memotong sembahyang seseorang, iaitu anjing kalau dia lalu depan orang yang sembahyang. Anjing. Yang kedua, himar, keldai apabila lalu depan seseorang sembahyang, memotong sembahyang seseorang. Yang ketiganya ialah perempuan kalau lalu depan seseorang sembahyang. Gitu mana? Boleh kau demo ni kan? Tengok kata dia. Apa yang gitu mau perempuan ni sampai batal nak sembahyang tu? Ada yang kata batal sembahyang. Imam Ahmad kata memang batal. Tak boleh lalu. Imam Bukhari bantah. Tak boleh lalu lagu mana? Tu Aisyah duduk terletak tidur depan dia tu. Bukan lalu tidur. Kalau tidur boleh, dapat kau lalu. Itu maksud lain. Dia kata yaqta'us salah, bukan yubtilus salah. Bukan membatalkan sembahyang, memotong sembahyang. Coba perhati mula. Memotong sembahyang mengganggu, menghilangkan khusyuk. Dalam hadis yang lain ada disebutkan bila seseorang itu sembahyang, berarti dia menjalinkan hubungan di antara dia dengan Allah. Ada wuslah, ada hubungan di antara dia dengan Allah. Benda-benda ni boleh memotong, yakni memesongkan, mengalihkan perhatian kepada khusyuk, mengalihkan perhatian kepada Allah. Jadi tak khusyuk. Bila tengok perempuan, kena jaga. Bukan hak tu saja, 3 tu saja, banyak lagi perkara lain. Kanak-kanak menangis kau, kita kena jagalah. Sebelum nak sembahyang tu, siap dulu. Kalau kita kata ni, pakai pampers dulu, basuh molek dulu. Gitu. Hak tu contoh saja. Enggak bila nak ada keledainya sini, anjingnya jangan jumpa hak tu. Dia hak biasa berlaku di kalangan dia.
Di kalangan kita umum di mana-mana, mungkin anak-anak kecil boleh mengalihkan perhatian kita daripada khusyuk dalam sembahyang tu. Itu maksud potong tu, bukan maksud batal. Nabi sendiri buat. Dia selalu tengok Nabi. Dan Aisyah, kan dia perempuan, sebab itulah kita nak orang alim ni kena ada juga orang perempuan. Jangan orang lelaki saja. Sebab kalau orang perempuan, dia akan fikirlah, dia akan macam mana lagu ni. Bila timbul kemusykilan, dia akan cari jawapan. Jawapan tu akan memuaskan. Aisyah kata, adakah patutnya samakan kita ni dengan hema, dengan anjing? Dia ada kata. Sedangkan aku sendiri tidur di hadapan Nabi SAW. Nabi tak kata apa pun. Itu maksudnya lain cerita. Hak Nabi itu apa tak apa. Sebab dia tak hilang khusyuk dia. Jika tidak mengganggu, kita tak terfikir, tak apa pun. Ini kalau mengganggu, dia lalu tu jadi kita fikiran kita ke lain pula pergi. Ataupun anjing lalu ke depan, makanya tekan aku. Kenapa? Lagu tu takut dalam keadaan bimbang tu, tak ada khusyuk. Itu maksudnya. Rasul pun tak ada benda yang boleh kita jadikan bukti ni nak merendahkan perempuan. Perempuan ni nombor 2 pada pandangan Islam. Tak ada. Kalau ada ulama berpendapat begitu, itu ada dalil yang dia pegang dengan zahir. Dia tidak tengok kepada maksud dia. Nak tengok Bukhari tidak gitu. Dia kuat fiqh. Guna fikiran dan hadis dia guna. Dia tengok hadis. Hak mana lebih sesuai. Macam di sini. Perempuan boleh mandi bersama suami dia. Boleh mandi. Dia nak cerita banyak perkara tu. Salah satunya sisa air. Bila perempuan guna, tu hak lebih dia. Tu Nabi sendiri guna tu. Duk guna air tu, tidak guna air lain, tidak kata kotor dah air tu. Begitu juga pendapat orang yang mengatakan perempuan tak boleh guna selepas lelaki. Tu Nabi guna, Aisyah guna. Dia tak ada tegur. Nombor satu sekali kita dirojokkan utama kitanya ialah Nabi SAW sendiri. Hak lain tu, mazhab tu tidak nombor satu. Nombor satunya Nabi SAW. Sebab itulah lebih kita ngaji hadis ni. Sebab kadang ada kalanya kalau kita pekoh kan, kita tak cara dah hak lain, tak tahu gapo pun hadis. Hak mana lebih kuat? Orang hak ikut Ahmad tu kan pakai lagu tu. Pakai lagu tu. Dia tak cara dah. Mungkin banyaklah alasan tu kalau kita royak kan. Dia kata tak ada masa, hak ni pun habis-habis nak ngaji dia. Boleh jadi. Ataupun bukan semua orang alim, kita banyak perkara lagi tak ada, pakasa gini lah. Bila pakasa lagu tu kan, jadi susah. Tak nampak dah lah hak lain. Orang hujah kita, bahas kita tak boleh nak jawab. Dia kata inilah buktinya Islam ni pandai rendah terhadap perempuan. Kita tak boleh nak jawab. Padahal kalau kita mengaji dengan cara terbuka, luas, lagu lain jadi. Ini Nabi SAW sendiri. Imam Ahmad memang imam, tapi Nabi SAW Nabi lebih daripada orang lain. Kalau nak kira Imam Ahmad, dia tu orang hebat. Hak lain, hak setaraf dengan dia juga mujtahid. Imam Bukhari ke, Imam Syafi'i ke, Imam Malik ke, semua kata boleh. Tak apa, guna hak lebih perempuan. Begitu juga sebaliknya, boleh. Tidak kata jadi kotor air tu. Tak. Sebab apa? Sebab najis itu, hadas tu orang panggil najis tu najis hukmi, bukan najis aini. Itu hakikatnya. Bukan tahi ayah ada tangan dia tu, ataupun lain-lain kotoran. Bukan, tak ada. Cuma kita kata dia tak boleh bersembahyang, tak boleh gitu sebab dia berhadas. Najis dia tu najis pada hukum, mengikut hukum saja. Kalau nak kira dari segi zahir, tak ada najis. Sebab itu ia tidak menajiskan air. Dia pegang kot tu lah. Itu yang pertama. Boleh mandi bersama isteri. Yang kedua, Nabi SAW mandi ni buat apa? Dia nak menunjukkan hubungan mesra antara suami dengan isteri. Mesra tu siapa ke mandi sekali. Jangan kita kata tua dah, tak boleh lagu tu. Nabi ni pada ketika ni, dia tua ni 50 lebih. Dia nak ajar sama-sama kita kena mesra suami isteri. Jangan mesra ni, rapak ni, manja, kita kata semasa muda. Jangan. Tak. Nabi SAW tidur atas riba bini dia.
Bini dia tidur atas perut dia. Tahu takkan dia koyak belakang. Nak suruh orang tahu. Bini dia lah suruh koyak. Lagu tu lah hak naknya. Mandi sekali buru gigi bini dia buru gigi tak basuh pun. Ambil buru gigi tu dia gosok pula. Mesra lah. Mesra. Nak lagu tu. Siapa ketua siapa kemati. Nabi SAW mati dalam dakapan Aisyah. Dalam dakapan. Tengok. Mesra lah tu. Rapat. Hak naknya lagu tu. Jangan apabila tua, apabila sudah lama dia jadi tak ada dah kemesraan tu, kemanisan, orang kata rapat tak ada. Tak boleh. Bukan masalah nak anak saja baru rapat, tidak. Suami isteri kena mesra. Nabi SAW ajar mesra lagu mandi sekali. Kalau kita buat lagu tu kerana ikut Nabi, boleh pahala. Walaupun nampak benda lagu tu, nampak suka-suka, bila suka seronok, kita kata seronok pun boleh pahala kalau ikut Nabi. Tu kelebihannya. Kalau ikut orang lain tak boleh. Tapi kena ingat, ni Nabi pun ajar lagu ni, Nabi suruh. Semua kena ingat. Nabi SAW mesra baik dengan bini dia. Tanya ada gaf dia, tak ada gaf satu hari ni. Tak apa, kita puasa lah. Tidak marah. Lepas tu ada gaf dia hari ni, tak ada gaf satu, cuka je adanya hari ni. Ni'mal idamul khallu, kata dia. Cuka tu lah sedap sekalinya, kata dia. Buat mari, waktu bit mari nak makan. Kan senang hatinya bini. Ni tak salah apa nama ni, masuk lebih kau kita kata hangit sikit, asing kau gapo kau lerak. Talai tu. Tak kena tu. Hak lelaki tak kena. Banyaklah lagu tu dengan perempuan. Nabi SAW tidak begitu. Dia balik dulu pun, kalau dia ada kerja boleh tolong, nyapu sapuh kau, tolong bini, jahit dia ada tolong bini ni. Mesranya. Lagu tu Nabi SAW. Siapa mandi sekali. Kalau nak kira dia ni orang tak ada ikatan dunia ni, orang ni kalau orang lain nampak syurga, Tuhan tunjuk syurga, tak segap satu dah dunia ni. Tapi dia nak ajar umat dia. Kalau nak kira dia tak terikat dengan dunia hati dia, tapi dia nak ajar umat dia tu kena lagu tu. Inilah cara-cara nak suruh keluarga bahagia. Ini mandi sekali antaranya, makan sekali, berjalan sekali. Ada orang ajak dia mari pergi makan, dia kata dia lah kat mana ini dia. Kata tak, Nabi saja. Tak sir dia. Tengok mesra rapat, tak lupa kepada bini. Itu contoh Nabi-nya. Itu contoh Nabi. Bukan contoh Nabi ni nikah pak saja. Banyak sunnah dia. Banyak sunnah dia. Hak tadi tu kena jaga tu. Lebih kena jaga dah. Lebih banyak pahala. Kalau seorang bini pun kita buat belakang Nabi buat dengan bini dia, buat belakang, boleh pahala banyak. Tidak nanti ramah bini ramah, atas bini ramah saja tu pahala banyak. Dah. Tidak gitu. Bukan gitu. Sebab tu setengah orang dia tidak faham. Dia kata khairukum nisaan. Sebaik-baik kamu ialah yang paling ramai betina dia, perempuan dia, yang ni bini dia. Pakat gomo bini ramai. Padahal tidak gitu maksudnya. Khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kamu ialah yang paling ramai isteri. Siapa? Dia lah. Orang lain ramai pun pak je, tak boleh pergi. Tak ada dah lebih ramai ni. Aku 5 pun pak je. Tak ada, tak boleh. Sekat pak je. Orang lain hak boleh lebih daripada orang lain semua. Dia lah boleh. Itu maksudnya dia sendiri tu, bukan orang lain. Atau kalau maksud orang lain, iaitu yang bertanggungjawab betul-betul. Bini ramah tu artinya penuh tanggungjawab. Penuh tanggungjawab dan sanggup menjaga sekian ramah. Perempuan lagi, keluarga dia lagi, saudara mara dia lagi, anak lagi ramah, jaga molek. Hak boleh jaga tu memang bagus. Hak tu baiklah, baiklah. Baik lagi daripada hak seorang tu pun tak pandai jaga. Hak pak pun kalau dia pandai, boleh jadi maksud dia gitu. Itu tanda dia bertanggungjawab. Tapi dah kalau molek lagu tu apa yang tidak pakat nikah belakang, hak pandai-pandai tu.
tidak gitu tu lah, dia banyak perkara lagi, benda lain. Dia tidak semata-mata hak tu saja, banyak lagi benda lainnya. Dan nak dapat kelebihan dalam agama ni bukan terletak pada situ saja. Ada kalanya kau boleh banyak dosa, boleh jadi orang berniaga lah, boleh untung besar pun, rugi pun boleh jadi juga besar. Siapa tak khusyuk semaya ni, duk balah semacam masai muka pun tak senang hati dah, kita tak boleh dah. Semaya tak khusyuk dah kalau masai muka. Lagu tu panak lagu tu. Fikirlah, tengok boleh ke? Tetapi hak dia ajar ni, seorang kau, bini ramai kau, lagu ni. Buat lagu ni. Ada kalanya tidak lagu tu. Dengan bini hak muda aja, mesra aja, lamanya. Hak tua tu lah balik lewat selalu. Balik letih dah. Ada kita dengar sendirilah orang kecek lagu tu nya kan. Balik rumah kita ni letih tu, tak ada gas letih. Dia kata tidur je. Dah lah balik lewat dia kata. Mengepek. Yalah berlaku lah tu. Kalau lagu tu tak sampai maksud. Tak sampai maksud hak Nabi SAW tu. Sebab kita lemah. Dalam kelemahan tu macam-macam lah akan timbul lah benda hak tak molek tadi. Mandi, seseorang mandi bersama isterinya. Satunya untuk mesra tadi dan berapa maksud tadi. Yang keduanya, dia sebut di sini untuk menolak pendapat orang yang kata tak boleh. Yang ketiganya untuk menyatakan tengok aurat masing-masing suami isteri ni boleh. Tu dia nak cerita. Lepas tu adakah telanjang nak mandi ni? Adakah kedua-dua ni mandi telanjang? Adakah maksudnya gitu? Yang kata boleh tengok aurat ni. Kau aurat ni aurat lagu mana? Kalau aurat ni aurat hak mahram, bukan dia hak bahagian atas tubuh, bahagian bawah, gitu betih, gitu je. Ni suami isteri dia tak lebih daripada itu. Kalau kita kata mandi telanjang pun boleh. Kalau tidak mandi telanjang, kita kata pakai kain sahal lah, tak apa juga. Kalau kata mandi telanjang pun boleh suami isteri dia. Apa tak bolehnya? Pada ketika lain tu lebih pada telanjang, boleh. Apa tak bolehnya? Sebab hak ni tak lebih. Allah SWT, Islam ni bila dia kata boleh sesuatu, dia tidak akan halal jalan dia. Dia tidak akan tutup jalan dia. Misalnya dia kata boleh bersetubuh suami isteri, dia tidak akan, tak ada dalam Islam. Dia kata dah boleh tu tak boleh gini, tapi tak boleh gini, tak boleh gini. Tak ada lagu tu. Tak boleh tengok misalnya. Ada orang kata gitu. Ada orang kata gitu. Tak boleh tengok. Tidak, tak kena. Bila boleh bersetubuh, boleh tengok. Situ Imam Bukhari nak perginya. Boleh tengok. Yang isteri boleh tengok, lelaki boleh tengok perempuan. Setengah-setengah orang tu ajaran dia kata ajaran Islam lah. Usah kau nak tengok hak bini ataupun ini nak tengok tu lelaki. Hak sendiri pun tak boleh tengok, kata dia. Hak sendiri pun tak boleh tengok. Ada juga orang kata lagu tu. Sebab tu dia kata ya Sayyidina Ali tu lebih. Orang kata karramallahu wajah. Sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhu. Lama kan? Kadang-kadang kita dengar benda-benda lagu tu. Kena faham. Sebab apa dia kata Sayyidina Ali ni tak aja tengok kemaluan dia sendiri. Kita kata apa kalau dia tak tengok kemaluan dia sendiri, dia takkan dia tak amal sunnah suruh cuci bulu ari-ari ke apa, dia tak pakai. Tu. Lepas tu kalau dia pakai juga tu, lepas tu takkan dia bila lenggak. Pejam mata kau. Kalau dia luka, lagu mana? Bukan spolon ni pakai safety razor tu. Zaman hari tu pisau cukur tu lah besar. Mana ada spolon ni? Pisau cukur hak besar tu. Kalau dia luka, lagu mana? Kalau luka boleh kira, kalau dia terpotong, lagi berat lagi. Kalau nak amak tu, dia kata tengok Sayyidina Ali ni. Ada yang kata Sayyidina Ali ni karramallahu wajhah, dia tidak sembah, tak pernah sembah berhala. Ada juga kata lagu tu. Tak betul semua tu. Yang betulnya kerana di zaman awal dahulu ada orang-orang yang benci kepada Sayyidina Ali. Dia kata bila sebut Ali saja, qabbahallah wajhah. Semoga Allah menjelekkan, menghuduhkan mukanya. Dia sawadallah wajhah. Semoga Allah menghitamkan mukanya, bencinya kepada Sayyidina Ali.
di suatu ketika dahulu. Hak saya tu saya terlajar, hak benci tu benci terlajar. Siapa gitu? Orang ahli sunnah jawab, ajar. Bila orang kata gitu, kita kata karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan, menyerikan wajahnya. Itu ahli sunnah. Itu tindak balas orang ahli sunnah terhadap orang yang kata tak molek kepada Sayyidina Ali. Bukan sabit Sayyidina Ali ni tak pernah tengok aurat dia, kau tak pernah sembah berhala, kau tak pernah. Tak sabit tu. Kalau tak pernah sembah berhala, Aisyah pun tak pernah sembah berhala. Apa tidak karramallahu wajhaha? Tak rajin kata lagu tu. Sebab tak timbul masalah dengan dia ni. Hak timbul masalah dengan Sayyidina Ali tu. Apa yang benci sangat Ali dia? Macam-macam lah. Kalau dah balah kak, ada hak melampau. Hak melampau tu jadi puak-puak khawarij tu lah. Puak-puak khawarij ni, Sayyidina Ali ni kafir dah dia kata. Kafir. Tu benci telajak lah tu. Benci telajak. Hak mana-mana sokong Sayyidina Ali tu pun kafir belakang. Gitu. Hak ni pula Sayyidina Ali pula jadi Syiah. Jadi Syiah. Hak sederhana ahli sunnah. Bela Sayyidina Ali. Orang kata tak molek, tak betul. Sayyidina Ali seorang yang mulia, menantu Nabi SAW. Sampai mereka ajar, kalau orang kata qabbahallahu wajhah, kita kata karramallahu wajhah. Itu ajaran kita. Tapi tidak lebih. Sayyidina Ali itu siapa jadi Syiah, siapa mengenepikan semua sahabat-sahabat yang lain. Tidak siapa lagu tu. Ni dia Sayyidina Ali saja. Orang lain tak boleh pakar belakang sahabat. Sahabat-sahabat Nabi tak boleh pakar belakang. Tu berdoa. Kita tidak begitu. Hak nak cerita saat ni, boleh tengok aurat sendiri, boleh tengok aurat pasangan pun boleh. Orang tanya Sayyidina Umar, "Pala ke mana tengok aurat isteri?" Dia kata, "Itu kau bagus," kata dia. Kau naik semangat, dia kata. Dia kata lagu tu. Itu makin mencergaskan, kata dia. Sayyidina Umar kata, itu yang betul. Ada apa kata tak boleh tengok, dia tak betul tu. Dah boleh, betul, boleh lah tengok pun. Kecuali kalau tak boleh, dia tegur, dia akan royak selalu. Ni tak boleh, ni tak boleh. Kalau tidak, dia kira boleh. Mandi ni pun boleh. Tapi kalau pakai sahih pun tak apa juga. Pakai kais sahih pun tak apa juga. Kita boleh faham lah bagaimana kemesraan, gurauan suami isteri apabila mandi sekali, sama ada pakai kais sahih atau tidak pakai tu, tak kira lah tu. Itu kemesraan yang dia nak ajar. Boleh tengok aurat, tidak dosa. Sebab apa? Berdosa-berdosa ni kalau orang lain ajnabi. Sekarang ni dia bukan ajnabi, bukan mahram, lebih pada mahram lagi, dekat lagi. Setara mahram boleh tengok juga aurat, tidak semua orang lain. Tapi tidak semua aurat boleh. Ni ada hak boleh semua. Artinya hak kata haram tengok, haram sentuh gitu, haram li ghairi orang panggil, bukan haram li zati. Haram li zati ni kat mana-mana pun tak boleh. Haram li zati. Buat tadi tu mak kita, kat mana-mana pun tak boleh nikah dengan dia. Kat mana-mana. Kat mana-mana pun tidak halal kepada seseorang lelaki. Buat tadi anak kita, buat tadi adik-beradik kita. Sebab tu kat mana-mana pun tak boleh. Tetapi seorang perempuan yang lain, atau begitu juga seorang lelaki yang lain, dia haram tengok kita selagi dia tu tidak berkahwin. Kalau dia berkahwin, tak apa, boleh tengok. Bukan haram tu kerana diri dia tu, kerana benda lain, kerana sebab lain. Sebab lain tu sebab dia bukan isteri kita, dia bukan suami kita, itu sebab lain. Kalau dia suami kita, tidak. Tak ada dah haram tu. Tidak semua daging babi. Dia kata haram, haram lah. Kau buat sup kau, goreng kau, lagu mana bakar kau dah, panggang kau, kita kering dulu kau, tak boleh berlaku, tak boleh berlaku. Sebab apa? Haram li zati. Zat dia tu, diri dia tu haram. Tidak sabit kerana ni, kerana kita jadi gatal kau makan, tak sabit itu. Sabit dia tu sendiri. Dia belah mana-mana pun tak boleh. Gitu. Ni pun lagu tu juga. Yang ketiga, yang keempat ialah Imam Bukhari buat tajuk ni nak cerita boleh sentuh-sentuhan suami isteri, lelaki dan perempuan, tidak membatalkan wuduk,
Sebab supaya kita maklum, baru ni kita sudah jumpa dah kan, Nabi SAW bila dia nak mandi junub, dia berwuduk dulu. Dia tidak berwuduk kemudian. Dia tidak berwuduk kemudian. Baru ni kita sudah bincang panjang dah tu. Bila berwuduk dulu, lepas tu mandi, cebok air. Cebok air. Mestinya sentuh. Kalau menyentuh atau bersentuh-sentuhan itu membatalkan air sembahyang, tentu dia tak buat lagu tu, dia beringat lah. Tentu dia kata, demo lah, mandi dulu. Takut sentuh kau misalnya dah. Atau kita mandi dulu kau? Tak juga. Mandi sekali. Bila sekali duk cebok, mestilah ada terkena. Takkan pakai sarung tangan ketika mandi. Takkan pakai sarung tangan, tak pernah sabar. Nak suruh rata kan kena air. Mestilah tidak, tak ada halangan. Baik, orang kata itu dia mandi ni, kalau dia tidak tutup aurat pun, ni dalam gelap mandi ni, biasanya mandi junub ni subuh dalam gelap ke sampai itu tidak ada lapu gapo, tak apalah, boleh lah kalau telanjang pun muka tak nampak, dia kata. Dan kalau tak nampak, lagilah tak boleh. Ni lagilah tak boleh, sebab kemungkinan bersentuh tu lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Muka tak nampak kan? Tidak kata sentuh dengan orang perempuan ni kalau nampak baru batal. Tak. Tak nampak pun kalau sentuh batal apa tu lah. Kalau kita kata pasal gelap, gak orang berjunuk ni mesti kau tengah malam? Tak mesti. Tak mesti. Tengah hari pun boleh juga. Apa kalau tengah hari? Supaya masalah dia akan nampak sekarang. Yang kedua, kemungkinan bersentuh tu banyak sekali. Lepas tu kita kata, baik, kita tengok sini. Nota yang kedua, 159. Menurut As-Sindi, apa yang jelas dapat difahami daripada hadis ini hanyalah Aisyah dan Nabi SAW telah mandi dengan menggunakan air daripada bekas yang sama. Tetapi ia tidak jelas menunjukkan mereka telah mandi bersama-sama. Mandi dari bekas yang sama. Itu betul. Mana ada bukti dalil yang terang menunjukkan mereka mandi bersama di sini? Kerana haraf waw sebelum perkataan an-nabi, kata dia, lebih tepat digunakan untuk waw ataf, bukan sebagai waw ma'iyah. Kerana haraf waw sebelum perkataan an-nabi, sebagaimana sedia dimaklumi bahawa waw ataf itu tidak semestinya menunjukkan sesuatu perbuatan telah dilakukan bersama, walaupun bekas yang sama telah digunakan. Kesimpulan yang dibuat Bukhari bahawa mereka berdua telah mandi bersama-sama itu adalah berdasarkan riwayat lain yang dengan jelas menunjukkan mereka benar-benar telah mandi bersama-sama. Sebagai contohnya hadis berikut ini, yang juga telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam bab 9, kitab mandi, hadis nombor 253, daripada Aisyah. Jelas beliau, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid takhtalifu aydina fihi. Bermaksud, aku sendiri telah mandi bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan air daripada bekas yang sama, dalam keadaan tangan-tangan kami bersilang selisih untuk mengambil air di dalam bekas itu. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain tokoh hadis. Cuba kita tengok hadis nombor 253. 253. Masa ni ada dah dalam bab ni. Dalam risalah ni 253. Tengok. Muka surat 214. Muka surat 214. Tu hadis. 253. Aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan air dari bekas yang sama. Tangan kami bersilang selisih untuk mengambil air di dalam bekas itu. Tapi tak terang lagi. Dalam nota tu kita tulis. Ada dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Hibban dan lain-lain, dia kata kadang-kadang tangan kami bertemu. Sentuhlah, bertemu. Ini jelas menunjukkan mandi sekali. Dan telah bersentuh. Tapi Nabi SAW tak ada dalam mana-mana hadis pun yang cerita kata lepas pada dia mandi semua tu, dia ambil air semaya semula. Kerana bersentuh dengan bini ni. Ada tak? Tak ada.
Dalam hadis mana-mana pun tak ada. Air semayang yang dia ambil tadi, dia tak basuh kaki. Atau katakanlah dia basuh kaki seperti baru ni kita sudah bincang dah, tapi dia tak ambil pula air semayang. Kalau kita kata dia tak basuh lagi kaki, akhir sekali dia basuh kaki. Kalau batal air semayang, kena ambil daripada awal lah pula. Ni tak menunjukkan tak batal air semayang. Ini antara dalil Imam Bukhari bahawa lelaki dan perempuan tak batal air semayang satu. Itu dalil dia. Lepas tu kita kata bercanggah lah, kita duk belajar sini cara Syafi'i ni batal air semayang, sentuh tak boleh sentuh. Kod ni pun tak boleh, kod ni pun tak boleh. Tak boleh belakang. Kod ni pun tak boleh, belakang tangan pun tak boleh, kod ni pun tak boleh. Tak boleh belakang. Menyentuh kau, disentuh kau tak boleh. Sama-sama sentuh tak boleh. Tak boleh belakang. Cuma adalah perincian dalam mazhab Syafi'i ada. Kalau orang tu tua sangat misalnya, dia ada pula, tak apa pula. Ada perinciannya. Kalau berlapik tak apa. Kalau budak kecil sangat, perempuan tak apa. Ada juga kecuali tu. Pergilah kepada Imam Malik. Dia kata sebab itulah kita kata hak batal air semayang ni kalau ada nafsu. Kalau ada nafsu, ketika bersentuh tu batal. Kalau sentuh saja tak ada nafsu, tak naik rang lah orang kata, tak ada gapo, tak batal air semayang. Itu pendapat dia. Pakai budak kecil nak ada nafsu lagu mana? Tak ada. Orang tua sangat pun lagu tu juga kata dia. Orang tua sangat pun tak ada nafsu. Sebab tu ya kita kata hak batal air semayang ni apabila ada nafsu. Ada nafsu ni hak ramai-ramai lah, biasalah. Bukan hak tua sangat ataupun budak sangat. Tidak termasuk waktu. Imam Malik kata gitu. Tengok demo pun cuba nak pergi lagi tu juga akhirnya. Atau orang tua tak apa. Kalau budak sangat tak apa. Pula kata dia. Itulah kita kata tu. Hanafi kata dengan Bukhari kata tak cara ada nafsu kau, tak ada nafsu kau. Muda kau, tua kau, budak kau, disentuh kau, menyentuh kau, tak batal berlaku. Tak batal. Dia pegang, baru ni kita sudah sebut dah. Dia pegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'd azwajihi thumma yusalli wa lam yatawadda. Hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain lagi amalah ni. Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia siung bini dia. Lepas tu dia tubik pergi semayang dengan tidak ambil air semayang. Kalau batal, bapa nak pergi semayang ni, ke bini ni boleh jadi ada naik nafsu. Kita kata itu khusus untuk Nabi. Tak ada dalil khusus. Dia buat gitu tu, kalau orang lain buat pun tak apa. Kalau lah dia takut naik nafsu nanti batal, dia kena royak lah. Ini aku, orang lain tak boleh. Dia kena royak. Dia tak royak. Tak ada dalil khusus. Sebab itulah orang Hanafi, Imam Syafi'i kata tak ada. Mesra benar lah Nabi SAW. Tidak kata apabila nak pergi dekat nak semayang ni kan, nak ingat kepada Allah, paling kemuncak lah semayang. Aqimis salata li zikri. Nak suruh ingat Tuhan lah semayang. Dekat-dekat tu kita tak boleh dah. Dah ambil air semayang dah kan, saat ni ambil air semayang suci. Tak boleh dah dengan perempuan-perempuan di dunia. Tidak boleh kita kata begitu. Buktinya Nabi sendiri buat. Mesra dia tu rapat dekat semayang tu. Sampai ke situ. Nak ayat tak ada halangan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah, kita berhubung dengan perempuan kadar tu. Setubuh tak boleh lah. Setubuh kena mandi junub lah waktu tu. Tapi kalau sekadar sentuh ni bukan sentuh biasa. Cium ni biasanya naik nafsu. Ini menunjukkan tak apa. Kalau ada nafsu pun tak apa, tak batal sebenarnya. Sebab cium ni beza daripada sentuh biasa. Cium pula bini. Bukan budak kecil. Dah kalau begitu, apa? Batal air semayang. Imam Bukhari pegang. Kalau kita kata waktu tidak kuat mana tu dalam Abu Daud, hak ni dalam Bukhari ni duk sentuh tangan, duk berselisih tangan. Lagu mana? Sebab itulah kita kata kalau kita tidak mengaji hadis, mengaji fiqh saja kita tak tahu. Untuk tahu hak tu, bahasa sedap hak tu. Cubalah pakai hak orang lain kata. Jangan nak tahu puluk kaunya saja. Cuba pakai begar tu kata. Begar kau apa lah. Cuba. Mana tahu takut kita lebih minat tu pula kemudian. Kemudian ke mana lah ni?
Kalau saya tu kan, memang saya amat ni. Amat ni. Mudah, mesra. Mudah, mesra dan hadis sahih. Nak gapo dia lagi? Nabi sendiri buat lagu tu. Tak batal Ismail. Orang nak kata batal, kita tak boleh kata apa, ikut dia lah. Ikut dia. Dan dia pakai lagu tu, dan dia naik kereta tu, naik lah. Kalau salah kita dah yakin dengan hak ni lagu mana? Hak mana? Yakin dengan hak batal. Yakin dengan hak batal? Walaupun kita dah tahu dah hak ni. Dia tak boleh sebenarnya. Cuba nak pegang hak ni tapi dia main ai. Dia begini, kita yakin orang awam dia kata, yakin setara mana orang panggil yakin. Dia tidak sama dengan orang ngaji. Orang ngaji dia yakin, dia tahu dalil ni hak ni kuat. Orang ramai dia nak tahu mana dalil Syafi'i kau lebih kuat, dalil Hanafi kau lebih kuat, dia nak tahu mana. Atas orang royak je. Baik, orang mana-mana duk ngaji, dia tahu kosong je kau hadis. Tak tahu kata batal Ismail setuh ni. Tapi dah kita mengaji pekau Syafi'i kata batal. Tahu kau hadis so kau kurang-kurangnya? Tak tahu. Nak yakin lagu mana kan nak kira? Yakin-yakin ni atas bukti. Kita bukti pun kita tak tengok. Yakin tu yakin orang panggil yakin kecek biasa lah, orang ramai. Atas orang royak lah. Pas orang royak ni Imam Bukhari royak. Hak tu Imam Syafi'i royak. Sama kuat. Imam Hanafi royak. Imam Abu Hanifah. Kita kena terbuka. Mudah pun mudah. Baru ni kita sudah bincang banyak dah bab wuduk tu pun. Kalunya sakit. Syafi'i tak cara, dia tak ada kecuali sakit pun. Hal ni yang sakit. Tak boleh ni, tak boleh nak gosok ni. Nak akak, nak pegang. Susah. Nak erek tu. Nak erek, nak dukung, nak kepong kita kata. Ataupun macam-macam lah. Susah. Kalau nak ambil air sembahyang, nak gosok tak boleh sentuh ni. Susah kan? Mungkin pada ketika itu barulah kita fikir kalulah ada cara lain. Itulah. Selagi tak susah, tak jumpa, katalah macam-macam. Kalau dah sampai masa dia, kita kata alangkah rahmatnya kalau ada hak lain. Ada lah. Memang ada lah hak lain tu. Benar ni. Kalau sakit lagi lah. Sama ada lelaki, bini dia yang sakit, nak akak, nak apa ni, erek kau, ataupun suami. Susahnya. Kena pegang belapik. Susah. Ni kalau pakai cara ni tak ada apa. Tak ada batal Ismail. Nak nafsu apa kat uzur gitu mau lembek dah tu. Lembek dah tu. Kakak kena stroke. Tak ada nafsu dah. Sakit macam-macam penyakit. Paling mau nekara penyakit. Besar-besar ada. Nafsu apa tak ada dah. Sial pula. Kalau suami sial ke isteri sial ke suami, tengok. Tapi tak boleh. Bukan semua orang ada anak lelaki. Bukan semua orang ada anak lelaki. Kalau ada pun anak dia tidak duduk rumah sokmo. Hak nak duduk sekali sokmo dengan seseorang tu, pasangan dia lah, isteri dia atau suami dia. Cuba fikir dalam keadaan itu. Mana lebih sesuai? Mana lebih sesuai? Dia Syafi'i ni tak cara. Sakit pun batas petulak je Ismail. Moga dia kata ada nafsu ke tak ada nafsu ke batas. Asal setu. Susah kan? Kita nak bui hak mudah. Lepas tu kata, apa bui hak mudahnya? Nabi SAW pun begitu. Nabi SAW dia akan pilih hak lebih mudah. Kalau diberi pilihan kepada dia dua perkara, dia akan pilih ikhtara aisarahuma. Dia akan pilih hak lebih mudah. Nabi SAW pesan dah, royak dah. Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Kamu diutuskan untuk memudahkan orang, bukan untuk menyusahkan orang. Tengok, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dalam Quran kata Tuhan nak mudah untuk kamu, bukan nak susah. Kita cari susah. Lepas tu kita kata Syafi'i ini lebih kemah, lebih. Kita tahu mana? Kita tahu mana lebih kemah? Nak tahu lebih kemah tak kemah ni kena ngaji. Kalau buat duk dengar sampai hok gitu, tak tahu hok mana kemah. Ni misalnya ngaji cara kita. Hok mana kemah? Hok ada hadis itulah kemahnya. Ada hadis. Lepas tu ada hadis hok lain tu. Ada juga kata kalau setuh tu batal sembahyang. Memang ada.
Tapi hak ni ada, nak agama. Kita kata, hak tu lebih molek ambil air semaya. Bukan wajib. Lebih molek. Kalau bersentuh nak ambil air semaya, lebih molek pakai kata tu. Tidak dengan makna wajib. Kalau dengan makna wajib, ni kita nak agama. Hak ni. Jadi Nabi SAW semaya agama tu dalam keadaan tidak suci. Dan muka dia sentuh dah batal dah air semaya ni. Lepas tu dia semaya, lepas tu Nabi semaya sama. Dia ada dalam air semaya sama. Lagu mana? Takkan kita nak kata begitu? Memang betul ada. Ada. Tetapi kita kena pakailah sesuai. Biar sesuai. Hak tu nak royak lebih baik, lebih afdal. Kalau rajin, boleh pahala. Tidak kata mesti. Siapa tak boleh? Kalau kita kata tak boleh, ni lagu mana? Kalau kita kata batal, ada batal. Ni lagu mana? Banyak ni hak lagu ni. Hak lagu ni. Tapi sebab kita baca saat ni, Sindi kata, tajuk Imam Bukhari ni kan, dia kata seseorang mandi bersama isterinya. Bersama tu mari mana? Imam Bukhari buat dalam tajuk dia memang jelas lah, bersama isterinya. Imam Bukhari faham bersama tu daripada mana? Sebab kata Sindi ni seorang ulama besar, ulama hadis di Pakistan. Namanya Abdul Hadi, Syekh Abdul Hadi As-Sindi. Lama Sin ni dia satu wilayah macam Kelantan lah kita kata. Satu negeri dalam Pakistan, wilayah Sin, Karachi ke apa tu kan, dalam Sin lah. Kita pergi sana belajar di dalam Sin tu lah. Dalam Sin. Sindi, orang Sin tu dia panggil Sindi. Lama orang alim situ, besar-besar alim. Sindi ni salah seorang. Dia buat hasyiah Nasa'i, hasyiah Bukhari, dia syarah banyak lah. Dan di antara keistimewaan dia ni, dia kemah nahu Arab. Kalau dia bahan nahu memang nak penyelesaian hadis dari sudut nahu, kena tengok Sindi. Sebab apa? Memang halus cara pengamatan dia tu. Misalnya kita tengok sini, Sindi kata tadi. Sebab kalau kita tengok dalam hadis ni kan, Aisyah kata aku sendiri dengan bersama aku sendiri dan Nabi SAW. Ni kita terjemah bersama ni, kita mengikut selera Bukhari. Sebab dia kata ma'a dalam tajuk tu. Jadi waw di sini kita pakai dengan makna bersama. Asal waw ni dengan makna dan, bukan bersama. Dan Rasulullah mandi dengan menggunakan air daripada bekas yang sama. Dia mandi daripada bekas yang sama, menunjukkan bekas tu sama. Kalau kata aku sendiri dan Nabi, dan ni tidak semesti makna sekali. Kamaruddin dan Zaidi mari. Kamaruddin dan Zaidi mari bawah kita ni, misalnya kita kata mari tu mesti makna sekali kau bila kita kata dan. Tak mesti sekali. Cuma kedua-duanya mari. Mari tu ada. Mari sinilah. Mari tempat bawah. Tapi adakah dan itu menunjukkan sekali? Tak. Perkataan dan tidak menunjukkan bersama. Lalu Sindi timbulkan kemuskilan. Imam Bukhari faham ni bersama ni mari mana? Sedangkan dalam hadis ni tak ada jelas. Guna bekas yang sama, ya boleh terima. Bekas sama. Tetapi bersama tu tidak. Sebab waw di sini. Baik. Kalau kita kata Imam Bukhari pakai waw di sini dengan makna waw ma'iyah. Ni dari segi nahwu lah sikit ni. Hak mana mengaji nahwu tu dia jelira. Dia akan jelira. Tapi hak mana tak mengaji nahwu Arab, gitu tu, pingu-pingu lah sikit. Waw ma'iyah. Waw ma'iyah ni makna bersama. Ni kita terjemah ni bersama Rasulullah. Kita pakai dengan waw ni dengan makna waw ma'iyah. Tapi kalau pakai dengan waw ma'iyah, an-nabiyyu tu tak boleh baca an-nabiyyu, kena baca an-nabiyyah. Itu kaedah waw ma'iyah. Ataupun hak selepas dia tu kita kata maf'ul ma'ah. Waw ma'iyah lagu tu lah. Hak selepas dia tu kena bagi data. Wan nabiyyah. Kita nak pakai waw ni dengan makna waw ataf ke atau waw ma'iyah. Mengikut Sindi, hak lebih tepatnya di sini kita pakai waw ataf, bukan waw ma'iyah. Sebab apa? An-nabi tu ma'tuf. Ni menahunglah sikit dah. Waw tu harap ataf. Ataf ke mana? Ataf kepada dhamir dalam aghtasil. Ataf kepada dhamir dalam aghtasil. Lepas tu dia ada dhamir fasal di situ. Ana. Bila ada dhamir fasal selepas hak lagu ni,
hak lebih kuatnya ialah waw itu waw ataf, kata dia, bukan waw ma'iyah. Itu mengikut kaedahnya. Lebih tepatnya waw di sini waw ma'iyah, bukan waw ataf. Bukan waw ataf, bukan waw ma'iyah. Mengikut sindinya. Sebab apa? Mengikut kaedahnya, ni kita nak baca sikit ni, Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik ni kitab syair yang mengumpulkan nahwu Arab. 1000 bait ada dalam tu. 1000 bait ada dalam tu. Ibnu Malik ni saat ni sindi orang Pakistan. Ibnu Malik ni orang Sepanyol. Dulu orang panggil Andalusia. Sana bila Islam merata tu ramai ahli ulamanya. Antara hak sahur paklan ni tak ada orang boleh litah dia. Muhammad bin Malik. Dia tulis nahwu Arab ni dalam bentuk syair. Dia kata gapo? Ni antara. Wal 'athfu in yumkin bila dha'fin ahaq. Wal 'athfu in yumkin bila dha'fin ahaq. Wan nasbu mukhtarun lada dha'fin nasaq. Wal 'athfu in lam yajuz al 'athfu yajib aw i'taqid idmara 'amilin tusib. Itu sah. Itu dalam bab maf'ul ma'ah dia sebut. Sah lagi dia sebut. Hak ni dalam bab ataf nasab dia sebut. Gapo dia kata? Wa in ala dhamiri raf'in muttasil atafta fafsil bid dhamiril munfasil aw fasilin ma wa bila faslin yarid fi an-nazmi fashiyan wa dha'ifhu wa dha'fuhu i'taqid. Begitu. Wa dha'fahu i'taqid. Dia kata gapo dia? Wa in ala dhamiri raf'in muttasil, jika engkau atafkan sesuatu perkataan kepada dhamir marfu' muttasil, macam sini an-nabiyyu tu satu perkataan diatafkan kepada dhamir marfu' muttasil. Mana aghtasil? Aghtasil tu dalam tu ada dhamir apa ni, wajib mustatir, wajib takdirnya ana, saya. Dia kata kalau engkau atafkan kepada dhamir rafa' muttasil, kalau engkau nak ataf gitu, engkau boleh ataf, tapi fafsil bidhamiril munfasil, tapi kamu kena pisahkan di antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih tu dengan dhamir munfasil. Mana dhamir munfasil? Ana, kena sebut ana lagu tu, kena sebut ana celah tu. Bila sebut ana, maka hak lebih kuatnya waw itu waw ataf. Kita kata waw itu waw ma'iyah dalam keadaan ni, bila ada dhamir munfasil tak kuat, lemah hak tu. Sesoalahnya Bukhari pakai hak lemah. Bukhari pakai hak lemah. Apakah Bukhari tak tahu nahwu? Kena kira hak kuatnya gitu. Dhamir munfasil ataupun mana-mana fasil, pemisah, dan tanpa fasal pun, tanpa pisah pun, ada juga dalam nazam, kata dia, dalam syair banyak digunakan. Tetapi kamu kena anggap hak ni dhaif, tak kuat di lagu ni. Hak kuatnya bila lagu ni an-nabi tu waw ataf, bukan waw ma'iyah. Tu kata dia. Dan ataf ni kalau boleh tanpa dhaif, tanpa ada kelemahan, dia lebih berhak lagi. Waw ni waw ataf, itulah asalnya, lebih kuat lagi. Wan nasbu mukhtarun lada dha'fin nasab. Hak nasab ni, kita nak pakai nasab ni terpilih apabila kita nak kata dia ni ataf tu lemah. Si tidak lemah. Sebab apa? Ada dhamir fasal, tidak lemah. Kalau nak bincang hak ni pun panjang. Tapi itu Sindi kritik. Sindi kata, kok mana Imam Bukhari ambil dalam tajuk dia, sebab tajuk dia tu jangan tajuk dia. Kira-kiranya dia faham daripada hadis ni lah. Dia buat tajuk ma'a tu bersama tu. Ma'a tu Bukhari ambil mana? Kalau kita kata nak ambil daripada waw, tidak berapa tepat, kata dia. Sebab apa? Waw tu waw ataf, bukan waw ma'iyah. Kecualilah, kata dia. Ni dalam nota kan kita buat dah. Kecualilah kalau kita kata Imam Bukhari mengambil kira hadis-hadis yang lain yang jelas menunjukkan bersama. Hadis yang lain, misalnya hak kita isyarat tadi, hadis nombor 253 tadi, jelas menunjukkan bersama. Sebab kalau tidak bersama, macam mana bersilah-selisih tangan tu? Mestilah menunjukkan bersama. Tetapi kalau hadis ni semata-mata sekat ni, tak boleh. Sindi kata tak kemah. Tak kemah. Kalau nak ia pun, kita nak terima hak Bukhari kata dengan makna bersama ni, pakai hadis lain.
pakai hadis lain, merujuk kepada hadis lain, bukan merujuk kepada nahwu. Kalau nahwu tak boleh lagu tu. Sebab apa? Lebih kuat di sini ataf. Itu kata Sindi. Lepas tu Bukhari nak kata mana? Bukhari nak kata mana? Dia nak katanya di sini boleh pakai waw ma'iyah. Tidak lemah. Sebab apa? Lemah ni kalau tak ada bukti, tak ada dalil. Kalau ada bukti dah, hadis nombor 253 tu jelas menunjukkan bersama, maka hak ni lebih kuat. Kita boleh pakai dengan makna bersama di sini. Sebab apa? Hadis yang lain itu dalil yang menyokong kita boleh pakai waw ni dengan makna waw ma'iyah. Alasan Bukhari. Alasan Bukhari itu kira-kira gitulah. Sebab ada dalil. Bukan tak ada dalil. Kalau tak ada dalil semata-mata hak ni, ya betul lah. Memang gitulah kaedahnya. Sebab apa? Dia kata tanpa dhaif. Sekarang ni tidak dhaif. Sekarang ni tidak dhaif. Sebab apa? Ada dalil yang menyokongnya. Jadi kuatlah. Bila kuat boleh pakai. Hak nasab tu pun. Hak nasab tu maksudnya sebagai maf'ul ma'ah. Waw ma'iyah. Kuntu aghtasilu ana wan nabiyya. Kira-kira je baca lagu tu lah. Atau kalau baca wan nabiyyu pun waw tu dengan makna bersama. Imam Bukhari ambil makna bersama tu daripada mana? Daripada situlah. Dan tidak melihat kepada matan hadis ini sahaja, bahkan juga melihat kepada matan hadis nombor 253 bab ke-9 akan datang. Dia ambil kira hak tu. Gapo dia hak kita faham? Seseorang ulama ni ada kalanya dia terjihkan suatu pendapat yang lemah, tapi ada sokongan yang lain, bagi dia itu kuat juga. Bagi dia itu kuat juga. Jangan kita tengok dari satu sudut saja penilaian seseorang ulama. Kita kena tengok dari banyak sudut. Kalau tengok dari sudut nahwu saja memang lemah hak Bukhari itu. Tetapi dia pakai dengan makna dia ada sokongan lain. Hak tu menguatkan pendapat dia. Itulah padan tu. Banyak-banyak tak boleh. Gitu apa ni cerita hak ni. Sebab apa? Sebab tajuk dia tu memang penuh rahsia, penuh ilmu. Tajuk dia. Dia tidak buat saja. Kira-kiranya kalau saya nak faham daripada hadis ni saja pun boleh dah. Nak ambil makna bersama tu. Hadis ni saja. Boleh dah. Baru bahas tajuk pun ni. Baru bahas tajuk kan. Aduh. Gitulah. Ilmu. Aku sendiri. Sebab apa kita terjemah sendiri? Aku sendiri. Kalau dia kata aghtasilu, tak ada ana, aku mandi. Tak kuat tu. Ni dia kata aku sendiri. Ana. Aku sendiri mandi dengan Nabi SAW, dengan mengambil air dari bekas yang sama. Aku sendiri. Bukan cerita-cerita orang lain lah. Bukan cerita bini Nabi yang lain. Tak. Dia sendiri. Bila aku sendiri, aku yakin lah. Aku yakin lah. Bila berlaku sendiri kan, lebih yakin. Gapa dia hak yakinnya? Hak banyak kau lah yang disimpulkan oleh ulama tadi. Ada yang mengatakan tak apa tengok aurat. Ada yang mengatakan tak apa bersentuh, tak batal air semayang. Itu faedahnya. Yakinlah. Sebab dia sendiri, pengalaman dia sendiri ni. Lah ni Ustaz ada satu bendanya. Lagu mana kalau kita mandi sekali les bekas? Boleh. Letakkan dia ada umur besar kan, dia ada kan? Boleh. Lagi mesra lagu tu nah. Dengan bini ni kan, suami isteri ni kan, boleh lah. Tak apa. Boleh. Cumanya mandi dalam tu, air tu kena mengalir kan. Apa ni, kena bubuh air lain pula lah. Apa benda tu? Mana dia pacu air dia duduk dalam sebekas gitu. Tu. Ni tak apa. Boleh. Boleh. Daripada bekas yang sama. Bekas tu orang panggil farak. Farak ni apa dia? Iaitu satu bekas yang dapat mengisi 2 gantang air menurut pendapat ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Menurut pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pula, farak adalah satu bekas yang dapat mengisi 3 gantang air. Mesti kau kita ambil guna nak mandi ni air sebanyak ni? Tak mesti. Cuma dia ayat Nabi telah ambil air sebanyak, nak mengangkat hadas ni air sebanyak ni ya. Boleh dah.
Boleh dah. Tak ada alasan dah orang kata bazir kau air lah hukum agama ni, banyak belanja dah sikit je. Ya tak ya pun kita mandi juga sekala pun. Mandi hak wajib ni sikit je. Tidak kata kena belanja banyak untuk dapat air tu sebab kena mandi banyak tak. Setara ni pun sudah memadai dah. Tu dia nak cerita, bukan nak rakyat tak boleh kalau mandi banyak kita air banyak. Mewah air. Mandi lama pun lah gila, tak apa. Asal jangan melampau. Jangan jadi was-was. Jangan sampai ke peringkat bazir. Lepas tu benda tu nisbi belaka kan. Kepada orang yang senang, air satu tak tu pun dia cuma tidak bazir lagi. Memang basuh dia dah orang kena penuh kolam tu. Kalau tak penuh tak tidak basuh dia. Lepas tu air banyak guna pun dah basuh dia. Takkan nak bubuh air sikit. Sekat buku lali. Nah, faedah gap dia bubuh dalam tu je. Memanglah kena banyak. Lepas tu banyak dah dia mewah. Dia senang. Islam ni untuk semua. Kalau hak kaya dia nak buat lagu tu, boleh. Kalau hak sesak, dia nak pakai air sikit, kena beli air, boleh. Tak ada alasan. Kata susah agama ni, tak ada. Nak mengangkat hadas air sebanyak ni pun sudah boleh, sudah memadai. 2 gantang, kira-kiranya hak tu segantang, hak ni segantang. Ataupun 3 gantang, hak tu segantang setengah, hak ni segantang setengah. Boleh dah. Dan sebenarnya kalau kita mandi dengan air hujan tu lah, shower tu kita kata dah, sebenarnya air sikit juga guna tu. Kalau kita tak ada lah, lama kalah tu nak boleh sebanyak ni. Lama tu. Hak kita duduk mandi dengan tu jimat juga tu sebenarnya. Itu pun boleh rata dah kita mandi. Rata dah. Nak mandi dalam air sungai pun boleh. Boleh belaka. Mandi di rumah boleh, dalam kolam pun boleh. Tidak kata kolam ada rumah orang hak senang, ada kolam boleh mandi situ. Air banyak tak apa. Tidak mengotorkan air. Kita sudah tahu dah mazhab Bukhari ni berkenaan dengan air lagu mana. Lagi senang kalau tahu mazhab dia. Air kolam tu luah tu besar tu, lebih pada 2 kolah tu. Kata 2 kolah pun tak apa. Moga sebanyak tu, lebih pada 2 kolah. Nak mandi dalam tu pun tak apa. Mandi suami isteri tak apa. Boleh berlaku. Kalau kita kata tak boleh jadi lagu mana, ni Nabi buat, dia cara dia. Kalau zaman sekarang ni ada kolam, mandi dalam kolam pun apanya, tak ada halangan tu. Yang pentingnya mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Cara mengangkat hadas lagu mana? Kena rata lah. Minggu lepas kita sudah bincang dah. Kena rata air tu. Kena rata. Macam-macam lah pendapat kita sudah bincang dah baru ni. Daripada bekas farok, ambil air, cebok air dalam tu. Cebok air ni sikit tu, bukan air 2 kolah. Kira-kiranya ngecik. Imam Bukhari akan mari pula akan datang. Kalau ngecik tak apa dia. Kalau mengikut Syafi'i, ngecik dia air mustakmal dah, kita guna dah. Jatuh dalam tu, tak boleh dah lah. Susah jadinya. Lepas kena cuah air. Nak ambil air lain bukan orang semua senang. Ni dak cebok, bukan dengan gayung, bukan dengan cetok ke bedak, dengan tangan. Setara tu mudahnya. Iyalah kalau kita tak ngaji secara kita nak pegang hak tu. Mana lebih kuat hak ni hadis. Hadis. Itu pendapat Syafi'i, ialah kita hormat. Kita sayang ke dia orang alim. Dia banyak berjasa kepada umat. Ya. Tapi itu tidak mengikatkan diri kita dengan dia. Imam Syafi'i pun kata, idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Dia kata, bila hadis tu sahih, itu mazhab aku, kata dia. Walaupun kita tidak ikut dia, ni ada sahih. Mazhab dia iktiraf dah. Tapi hak pendapat hak dia, hak maklumnya, dah tak boleh lagu tu, tak boleh. Kalau masuk dalam tu, kena beringatlah. Sebab tu kita kata dah baru ni dalam dunia ni, hak ikut Islam ni, hak banyak was-was, hak ikut Syafi'i. Boleh kata sungguh. Hak ikut mazhab lain tak ada mana was-was. Saat ni lah banyak tak was-was lagu mana. Kalau titik habis lah, tak boleh dah. Aku dah beringat benar lah. Apa yang Nabi SAW tak beringat? Mudah je. Orang lain
Sebab itulah Imam Malik kata dah semua orang ni boleh diterima pendapat dia, boleh juga kita nak tolak, tak sepakat tak apa, kecuali hak Nabi. Hak Nabi kena terima. Hak tu ijtihad Imam Syafi'i. Tak ada dalil yang terang. Tak ada dalil yang terang kata air ni kalau bekas ni kita sudah ambil sani cedok dah, muka tak selesai lagi kan mandi, jatuh dalam tu, titik dalam tu, jadi kotor air. Mana ada dalil? Ijtihad dia je. Ijtihad dia. Ikut dia. Ijtihad dia. Tapi kalau nak kata hak kuat, tak. Kita kata tak kuat. Berdasarkan hadis. Tapi ada juga orang dia keraking, ya, kuat tu semacam. Tak boleh lagu tu. Kita kena hak Nabi tu, hak lebih kuatnya, hak terang. Hadis ni sahih. Pas bukan seorang pakai. Bukan tak ada imam-imam besar selain daripada Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semua pakai lagu tu. Syafi'i banyak. Syafi'i ni hak pelik. Tapi kita berasa tidak pelik. Sebab muka kita gitu belakang kan. Macam bismillah baca derah dalam semaya tu kan. Ganjil tu pendapat Syafi'i tu. Kalau nak kira nak banding dengan hak lain-lain. Hak ramanya tak baca derah. Imam Malik tak baca langsung lah. Baca makruh pula. Kohor pun makruh. Tak baca. Sah semaya. Kalau Imam Abu Hanifah baca juga, baca kohor. Imam Ahmad baca juga, baca kohor. Tapi kita tak nampak orang ramai tu pasal apa? Dah muka kita nampak. Kita sini kan ramai lagu tu. Labuk gitu tu. Padahal kalau nak kira lebih ramai imam kata lagu tu, Tak ada segi asalnya Rasulullah sendiri buat lagu mana? Ada kedua. Ada kedua. Tapi lebih banyak dia tidak baca derah. Lebih banyak dia tidak baca derah. Hak tu bahas panjang lah. Bila siapa tempat dia, insyaAllah kita bincang lah. Hak tu akan ada tempat dia. Alah ni tidak nak bicara tu lagi. Nak ceritanya ada kalanya hak kita bukan kita berasa ramai ni kan, sebenarnya di kalangan ulama satu pendapat dia tu minoriti. Bukan majoriti. Minoriti. Hak majoriti hak sana ni hak kata baca derah, baca kohor. Bismillah. Itu majoriti. Kalau ni majoriti kata tidak jadi rosak air. Itu majoriti. Sebab apa? Hadis pun terang. Hak dia hadis boleh hak air. Tak ada, itu ijtihad dia. Sebab dia kira air mustamah tak boleh diguna dah. Apabila dia sudah diguna, tak boleh diguna dah untuk bersuci. Walaupun dia suci tapi tidak menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Dia ada istilah tu. Suci tapi tidak menyucikan. Orang lain kata tak. Orang lain kata tak. Masing-masing lah. Masing-masing. Imam Malik kata apa boleh suci sekalinya. Kalau orang tu ambil air sembahyang, lepas tu dia pun tak ada air, tak ada. 10 kali lagi boleh. Tak ada. Orang ni ambil sembahyang pula air tadi. Lepas tu orang lain pula ambil sembahyang boleh. Sebab apa? Dia pegang dengan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan air yang menyucikan, sangat menyucikan daripada langit. Dia guna perkataan tahur. Cuba kita perhati. Orang yang mengaji ilmu saraf dia faham. Ini sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni tidak memberi arti sekali suci. Tak. Kalau sekali suci wa anzalna minas sama'i ma'an mutahhira. Dia kata lagu tu. Ni bukan mutahhira, tahura. Tahur ni banyak kali boleh menyucikan. Itu sifat dia. Itu sifat dia. Dah banyak kali boleh menyuci, apa kita kata sekali? Imam Syafi'i pun sebenarnya mula kata lagu tu juga. Dalam qaul qadim dia kata lagu tu juga. Boleh banyak kali. Tapi dia dalam qaul jadid dia, ijtihad dia kata tidak gitu. Air ni sekali je guna, kata dia. Sebab tu apabila bukan kita guna biasa-biasa ni, guna untuk mengangkat hadas. Itu air mustakmal tu dalam istilahnya guna untuk mengangkat hadas. Bila gitu kita tak boleh guna. Sebab apa? Sebab kita tengok ni ijtihad dia orang besar tu. Kok mana-mana pun. Sebab tu kalau mengaji dengan cara hadis ni, mengaji molek, dia tak molek ulama. Tak molek. Cuma kita kata ni lebih kuat, ni kurang kuat. Tak ada kita nak jadi benci, kau timbul permusuhan, tak ada. Kalau siapa gitu tak betul. Tak betul. Masalah hadis tahu tu je. Imam Syafi'i kata kita tengok dalam hadis-hadis banyak kan, kata dia. Kalau Nabi SAW dalam perjalanan ni dia ada air sikit je.
Lepas tu dia ambil air semaya. Kalau air semaya saat ni ada, boleh untuk sorang. Kalau boleh guna banyak kali, apa tak guna tu? Apa yang tayamum tu? Apa? Itu alasan dia. Sebab tu dia tinggal pendapat dia yang lama, qaul qadim. Dia kata sekali, kalau lah boleh, tak ada lah tayamum pada waktu tu lah. Beberapa orang pun guna waktu tu, moga boleh lagi kan? Dia tengok situ. Dia tengok situ. Imam Malik tak tengok situ. Dia tengok ayat Quran, tahur. Dia tidak kata mutahhir. Masing-masing ijtihad lah. Orang ni nak apa cara dia? Dia nak buat rumah kayu. Rumah kayu pun comel juga kalau kena comel kan. Hak ni nak buat rumah batu. Hak ni nak buat rumah cermin. Ikut lah. Nak buat rumah mana-mana, berasa nak mana. Tapi dia tu memang tukar. Arkitek, engineer kita kata. Dia buat molek ke mana-mana. Bukan sebab kita buat tak erti ni. Jadi lagu lain tak comel, saya ingit lah. Tak kena lah, macam-macam lah. Dia buat memang kena. Cuma dengan cara dia sendiri. Dia telah berjasa, dia telah buat sesuatu. Rumah juga orang panggilnya. Bukan rumah pasir, budak-budak main tepi patah, tidak. Rumah sungguh orang panggil. Kita berasa tak selesa duduk situ, tak selesa duduk situ, tak apa, duduk lain. Setara tu yang mazhab ni. Tapi ada kalanya orang kita kemui mazhab tu, siapa tak boleh nak lain, siapa melampau tu, siapa kata sesak hak lain. Bukan dia tu. Macam tak ngaji dah ni. Pelik sungguh lah. Macam tak ngaji, kita pun heran apa. Ini penyakit ta'assub. Tu semua. Bukan tak ngaji, bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi ta'assub. Ta'assub ni berat penyakit ni. Ada belaka. Tidak orang biasa, orang alim, cara orang alim. Jangan ta'assub. Apa faedah kita ta'assub? Semua hak kita belaka. Semua orang tua kita belaka, ulama kita belaka, apa faedah? Untung kita dapat harta yang banyak. Ni kita nak ambil ni saja. Tu tak sah. Harta tu, kekayaan, apa yang kita ketepikan? Itu sikap orang kita banyak. Rugilah. Dia terlalu kuat mazhab tu siapa? Gitu. Hak tu lah setengah-setengah ulama tak sah tu mazhab. Kalau siapa peringkat tu, hadis pun tak sah pakai. Royak tak sah pakai. Mazhab lain ramai pun majoriti pun hak kita comel semacam. Apa faedah kita berkerah lagu tu? Apa faedah? Yang ruginya orang ramai, kita tak tahu lagi. Kalau kita kata istimewa molek-molek tu setara mana, banyak perkara yang kita sudah sebut dah sebelum pada ni. Berapa kali dah sebut. Banyak perkara kita duduk amal tapi kita tak cara. Apabila kena kita nak tak cara-cara pun. Tak cara-cara pun Syafi'i tu. Kalau nak ikut Syafi'i sungguh pakai lah. Tak pula. Tapi kalau orang lain tak pakai, tak boleh. Kalau kita tak pakai, tak apa. Macam mana lagu tu? Misalnya jual beli bersyarat, Syafi'i tak boleh bersyarat. Ni kan kita beli sekarang ni kat kedai, dia kata kalau dalam masa setahun punah, kita baiki free. Bukan jual gitu saja, tak ada syarat. Ni syarat baik, kalau punah dia baiki. Kan banyak kan kita jual beli lagu tu. Siapa dia cara, siapa dia kata itu mazhab Syafi'i tak boleh, maka tak boleh. Tua lah pengikut tu. Tak pula. Apa-apa. Itu bukan mazhab Syafi'i. Bukhari kata lagu tu tak apa, 10 syarat pun tak apa, asalkan tidak menganiayai mana-mana pihak. Asalkan semua boleh terima, uruf semasa boleh terima, bagus, bolehlah. Pakat bubuk apa ni penjual. Orang tu tawar lagu ni, kita buat tawaran lagu ni. Bapaknya dia setuju, dia boleh untung banyak lagi. Banyak cekerai duk bui tu. Cekerai nak buat gau ni tu. Mana ada Syafi'i boleh? Haram tu. Lepas tu ya buat kita duk jahit baju, kedai jahit tu ambil cekerai dulu gau ni, kedai gambar gau ni, ambil cekerai belaka. Lepas tu kalau orang tu tak bagi, kita sapu lah. Tak apa pula. Orang lain kata boleh, kita pun duduk pakai tu, kita tahu kau tu tidak Syafi'i? Tak tahu. Apa yang duduk anti sangat orang yang
sebah hadis, buka mazhab ni apa? Kita sendiri pun duduk abang kita, siapa dia kata salah? Tak ada siapa dia kata salah. Mudah kan? Bagus kan lagu tu? Mana bayar kan? Memang lebih sesuai tu. Bayar kan? Dia mari cari baju kedai kita, kain kita, kedai kita sewa begitu gini. Ada orang di sini tidak bertanggungjawab. Kita ukur dia susah bukan main. Lepas tu dia awak senyap, awak tak tahu. Saya tu bukan semua orang pandai, bukan semua orang nak lagu tu. Nak kan? Tidak nyaya kau tu kedai. Kan ada benar sabah kan? Kalau kita kata cekerai tu sebab tu boleh pakai. Benar sabah. Ni tak sih semacam. Banyak lagi lah lain-lain banyak. InsyaAllah kita akan jumpa dari semasa ke semasa benda-benda lagu ni. Dan akan apa? Cuba menghayati hak orang lain. Kita jangan ingat orang kita saja, orang besar-besarnya. Orang lain pun orang besar. Tok Wali ada sepatutnya juga dalam mazhab lain. Bukan dalam mazhab kita saja, ada Tok Walinya. Dalam mazhab lain pun ada juga Tok Wali besar-besar. Tu Syekh Qadir Jalani tu bukan mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad. Misal contohnya Imam Ghazali tu Syafi'i, ramai lagi dalam mazhab lain. Begitulah. Jangan kita ta'assub ni penyakit. Berat, susah ta'assub ni. Tak boleh ta'assub. Kalau mengaji hadis kena buat ta'assub tepi. Ni setengah-setengah ni bukan tak mengaji, tapi dia ada buat ta'assub, dia lekat macam waktu tu. Mengaji saja tak pakar, ngaji buat ke dia? Tak saya pakar. Ta'assub sungguh. Sehingga dia jadi tak khabar. Dia kata padahal dia tahu. Macam tak kunut ke apa ni, berapa banyak hak tu, hak majoritinya hak tak kunut. Siapa dia kata sesak dah tu. Ajar dah sesak. Dia kata Wahabi. Dah Wahabi ni bukan dia kata sesak kan, jadi sesaklah Hanafi, mazhab Hanafi, Syafi'i Bukhari ke apa ni sesak habis. Berat tu apa ya jadi gini mo ni. Ta'assub punya pasal lah tu, penyakit ta'assub. Tak boleh lagu. Rugi orang Islam. Tak ada pasal-pasal. Kalau senang kan, ni ayat hadis. Sebab Imam Syafi'i kata, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Bila hadis sahih, selesai. Tak ada banyak. Ni duk bahas pula. Habis masa situ. Jadi timbul 4 mazhab je sahur ni pasal apa? Dia waktu dia masalah takdir Tuhan juga kita kata lah sepuluh orang ada anak, ada orang tak ada anak, ada orang ada anak ramai, ada orang ada anak 2 orang, ada orang ada anak seorang, ada orang tak ada anak seorang. Nikah sepatutnya takdir Tuhan. Qiraat banyak. Apa ya suhu qiraat kita? Tuhan pilih nak kan? Sahabat ramai, apa ya pilih Abu Hurairah? Hak lain pun duduk sekali dengan Nabi juga. Takdir. Kalau kita nak letak situ, mudahnya ketentuan Tuhan dah. Tapi jangan kita anggap orang lain tu tak ada apa satu peranan. Sementara kau dia tu tidak sahu, tidak ada mazhab ikut ramai, jadi dia tak boleh pakai. Ini dah pun jadi terikat ni. Memanglah. Betul lah. Itu kekeliruan lah. Memang kekeliruan. Gak orang kita ni banyak keliru. Sebab dia duduk katalah, apa ya sunnah sittah, sihah sittah. Sihah sittah ni kalau hak dalam ahli sunnah ni, ni lah Bukhari, Muslim, ni semua duk bilang. Sesuatu kan banyak kan kitab hadis lain. Dia tidak faham. Sebenarnya sihah sittah ni untuk sukatan pengajian. Bukan nak raya hak ni hak paling tinggi kedudukannya dari segi kesahihannya dalam sekian banyak. Dah tidak nak raya gitu. Sunan Darimi lebih kemah lagi daripada Tirmizi. Muntaqa Ibnul Jarud lebih kemah lagi daripada lain-lain, daripada Abu Dawud. Itu ulama-ulama ngaji dalam kitab-kitab semua ya, jelas. Muwatta Imam Malik lebih tinggi lagi daripada apa ni Tirmizi, Abu Dawud ke apa ni. Tapi tak masuk dalam hak tu. Apa? Apakah dia kena? Dah. Hak orang ngaji molek dia tidak kata gitu. Hak tu untuk sukatan pengajian. Memang mengikut pengalaman ulama, memang tepat. Sihah sittah tu untuk buat, ataupun orang panggil sunan sittah tu untuk buat ngaji, dia akan memberi kemampuan kepada seseorang tu dalam memahami hadis. Hak dia itu bukan ada hadis kau imam-imam mana kau kaya hak ni, hak lain tu kurang belakang. Dah.
Banyak lagi hadis-hadis lain. Boleh pakai belakang. Sebab dia kata hadis kitab lain. Ni kita duduk sebut Sahih Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Pakai belakang. Sepatutnya mazhab ni pun lagu tu juga. Cuma dia kurang sahih. Dia kurang popular, kurang tersebar, kurang dipakai oleh orang. Kurang dipakai bukan berarti dia tu tidak betul, tidak molek. Kurang daripada hak dipakai tu. Tak boleh kata lagu tu. Kalau kata lagu tu silap. Misalnya kita hadis tadi Sahih Ibnu Khuzaimah, tinggi tu, lebih tinggi daripada Sahih Tirmizi lagi, daripada Sunan Tirmizi. Sehingga ulama tak asyik sebut Sahih Tirmizi, tak berani nak sebut. Sahih mana? Banyak dalam tu hak dhaif. Hak maudhu' pun ada. Tapi kalau Sahih Ibnu Khuzaimah, dia beriltizam dah. Nak mari hak hadis hak sahih bagi dia. Tirmizi tidak ada iltizam lagu tu. Sebab tu dia mari macam-macam. Dan dia ada maksud dia sendirilah. Tu kita tidak nak bahas hak masalah apa yang dia buat lagu tu. Dia ada maksud dia sendiri. Tapi kalau kita kata kita ahli sunnah ni saja nak, tak betul. Banyak. Banyak, beribu-ribu kita. Ulama Islam ni pun lagu tu juga. Hak mujtahid ni bukan 3-4 orang tu dah. Imam Bukhari mujtahid, Sufyan Thauri mujtahid, Ishaq bin Rahawai mujtahid, Sufyan bin Uyainah mujtahid. Mujtahid tu mujtahid mutlak. Bukan mujtahid muntasib, bukan mujtahid fatwa, bukan mujtahid dalam mazhab. Dah. Mujtahid mutlak. Semua terima. Daud Zahiri. Sebut semua tu. Ramai tu. Kita perlu terbuka. Hak mana lebih kuat, lebih sesuai, pakai hak tu. Pakai hak tu lah pendapat yang paling baik. Tapi kalau nak kemah juga dengan Syafi'i, kita tak boleh kata apa juga. Biarlah. Lah gila nak tahu sedara mana boleh pakai. Misal tadi kita sebut tu tak pakai dah lama dah tak pakai, tapi tak tahu bahawa Syafi'i tak leh lagu tu, tak tahu pun. Gitulah. Jadi di sini orang puasa ni tajuk baru 2 jam. Dengan menggunakan air dari bekas yang sama, satu bekas dipanggil farak. Di sini bukan nak royak mesti kena lagu ni dah. Cuma nak Nabi tunjuk kepada kita nak ayat ringkasnya, tidak makan belanja banyak, tidak perlu air banyak, tidak perlu menyusahkan. Dah. Sebanyak ni sudah cukup dah kalau kita buat molek. Mandi molek, perata air molek. Sikit kena, perata air. Cucu sini perata air. Cukup. Banyak ni cukup. Kalau kita kata tak cukup, berarti kita kata Nabi tak kenalah buat. Sebab tu penting ni rujuk pada Nabi ni lagu tu lah. Kalau kita kata tak cukup, nanti akan datang kan. Tadi kita sudah baca dah, orang tu kata tak cukup saya kalau banyak tu, saya ni bulu lebat. Jabir kata dah, orang hak lebat lagi bulu daripadamu, hak lebih baik lagi daripadamu, ya cukup. Yang ni maksud dia Nabi lah. Dah kalau Nabi cukup, apa kita tak cukup? Tak kena kita. Jangan kata tak kena hak tu. Cara penggunaan. Cara penggunaan tu. Tetapi ia bukan berarti kita mesti kena makan. Dah, tidak lagu tu. Kalau nak pakai banyak pun boleh. Dah kita selesa. Apalagi kalau kita ni ada buah dedah gapo kan. Nak kecil pula dah Sebab ni mandi dah lama. Mandi pula. Tak apa. Boleh mandi banyak pun dah kita senang. Kita ada air banyak tempat kita ni. Mewah air. Tak apa. Cuma seperti kata tadi, jangan melampau. Melampau ni gapo-gapo pun tak boleh. Itulah. Lepas tu babul ghusli bis-sa'i wa nahwihi. Bab mandi dengan menggunakan air kira-kira satu gantang. Sebab tadi dia sebut farak. Farak sebanyak tu. Seseolahnya mesti ke gitu? Dia nak ayat tidak. Kira-kira. Kira-kira ni makna tidak mesti, ada lebih ada kurang. Ni nampak gaya kita. Sambung kemudian lah. Insya-Allah. Sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sila Ustaz. Dia nak tengok ada tadi kan mana yang kata kalau pakai saya tak cukup. Cukup ni sampai itulah sebab tadi ada yang kata dah. Dia kata tengok aurat tak apa, namun dia tak sikit cek terai lah. Kira-kiranya dia mandi telanjang. Dia tak kata lagu tu. Sebab kalau mandi pakai sah, makan banyak tu. Tapi sebenarnya kalau sah, kalau kita jaga molek, boleh dah. Dia tidak semestinya kena air sampai sejuk tu pun dah. Tidak syarat gitu. Yang syaratnya rata.
Kalau pakai sahih pun kira-kira boleh. Kalau kita berasa lebih yakin dengan kita telanjang, tidak menghalang, tidak kata dah ni ibadat, dah ni Tuhan suruh, jadi kita tak boleh telanjang. Dak. Mandi tak apa, telanjang pun. Ambil air semaya saat ni dalam telanjang, boleh, sah. Cuma hak lebih moleknya ulama kata Nabi ambil air semaya dulu kan. Kita ambil air semaya dulu. Ketika ambil air semaya tu tak sah telanjang. Lepas tu pecah, mandi. Boleh lagu tu. Tapi kalau katakan nak telanjang tu, ketika ambil air semaya tu telanjang juga, boleh, sah. Air semaya sah. Tidak kata tak sah. Nak terjun sekali dalam sungai, terjun, naik selalu, sah juga. Yang pentingnya rata. Tapi kalau tak rata tak boleh. Sebab baru ni kita sudah sebut dah, ada sisi ikan ke misalnya tak kata, jadi tak boleh. Terjun sekali, nyelai sekali, naik tu, sudah dah mandi junub, boleh. Tidak kata kena perata gitu, tapi mengikut mazhab Malik, kena ingat dia kena gosok. Syarat dia kena gosok. Kalau tak gosok tak boleh, tak sah. Malik kita jagalah. Kita jagalah. Sebab tu kita mengaji hadis ni bukan makna tak cara ke mazhab, kita jaga semua mazhab kalau boleh. Dah kita tahu Imam Malik kata lagu tu hak moleknya gosok. Tapi kita tahu juga itu pendapat dia, pendapat orang lain kata tak gosok pun tak apa. Kita nak pakai ketika lain tak saya gosok gaduh. Tak apa juga. Kita tahu, yang pentingnya kita tahu. Hak ni lagu mana? Hak ni lagu mana? Itu faedahnya. Kita mengaji cara luar ni. Kita tahu. Sebab ambil air semaya lah. Imam Malik kata kena sapu semua. Imam Bukhari kata sapu semua. Kita kena melera lah tu, walaupun kita tahu Syafi'i kata sapu 2 helai rambut pun boleh dah. Tapi kalau kita buat lagu tu kan lebih baik. Supaya gosok tadi lebih baik. Buat hal tu. Wallahu a'lam. Lagi? Main lagi tu, Muslimat? Ada? Baru tajuk tu aja. Adalah ilmu duduk ni tajuk. Jadi di sini mana satu benda yang harus kita fahamkan, keterbukaan dalam apa ni masalah hukum ini kena luas sikitlah. Tapi kalau ada terasa terikat dengan Syafi'i kau gapo kau itu jadi adat dah kita. Seperti keren ni adat dah. Kita tak tahu mazhab mana-mana pun. Ataupun kita panggil pendahuluan hari ni, bahasa lain, bahasa baru ni pendahuluan. Ada pendahuluan ke ada cerai, ada dua cerai ni sebagai tanda. Kalau beli tanda jadi, sebagai tak apa lagi banyak. Jadi rupa-rupanya dalam mazhab Syafi'i tak boleh, pergi mazhab lain boleh. Kita pakai kata selulu begitu dah ni boleh, tak boleh tahu memang apa nak weekend ni, tahu dah ada jahit baju ke, keluar ke, tinggal sekalian. Jadi keterbukaan kita dalam soal ini kena luas sikitlah. Tapi kita tanya pasal bulan Ramadan, amalan sesuatu ni ada boleh. Memang boleh lah. Nak puasa nak apa memang ada. Terutamanya hari yang ke-9 tu kan. Tapi hari yang ke-10 tu tak boleh, nama bukan raya kan. Puasa tu tak boleh, haram tu puasa tu. Tapi kalau hari lain tu tak apa. Hari antara daripada 1 dan 9 boleh buat. Okey. Ada lah. tak pasal dia ada saya dengar pasal apa sunat solat subuh boleh dikodok. Maknanya kita tak sempat buat solat. Boleh ya? Boleh. Lepas subuh pun ada yang kata boleh, ada yang kata lepas terbit matahari. Boleh. Masih khilaf lagi.
sunat duha tu, kata qada tu, kira waktunya. Dia sembahyang sunat boleh qada. Sembahyang rawatib lain-lain pun boleh qada. Nabi pernah qada. Tak apa waktu mana-mana. Cuma dia adalah masalah waktu tu, insya-Allah akan datang kita sampai tepat dia akan bincang. Ada yang kata waktu yang hadas sembahyang tu tak boleh lah. Tapi ada yang kata tak apa, benda ni masih khilaf lagi lah. Waktu hadas tu lepas asar kan, sampai ke jatuh matahari. Kalau kita sembahyang asar lewat sebelum pada tu tak apa. Lepas asar bagi kita, bukan lepas asar bagi orang di masjid. Tak. Lepas asar bagi kita. Lepas subuh misalnya, adalah perincian itu. Tapi ada yang kata tak apa, boleh. Baiklah, kita tangguh dululah pada masalah ni lah. Jadi kita akan berehat pada hari Sabtu depan ni, dan kita akan mula balik kelas kita pada 5 hari bulan 12 seperti mana biasa. Dan kita harap kelas mengajar kita ni akan jumlahnya akan bertambah lah. Hari ni nampaknya segar malam. Kamu dalam musim cuti. Wah. Sini sampai ujung bulan 12. Sehingga tahun depan ni kita akan umum semula lah ayat ada tadi. Kelas penghujung sekali bulan 12 tu kita akan umumkan bentuk pengajian kita pula. Apa dia kita nak mengaji pula tahun 2010. Sama ada hadis ke benda lain ke. Yang kejutlah jadual dia kita buat lah. Nanti kita tengok jadual insya-Allah. Pengajian kita ni akan berterusan selagi adanya sokongan dan kerjasama daripada jemaah sekalian. Jadi kalau saya 3-4 hari urus dia Pak Sin tak ada apa, pergi ngadak rumah-rumah malana je lah. Jadi kita tangguhlah majlis kita pada pagi ni, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah